Kalaulah apa-apa terjadi, aset peribadi korang pun boleh terlibat. Owner business, nak tanya sikit lah, kalau bisnes korang dah buat 6-7 angka setahun tapi masih guna enterprise, korang tunggu apa sebenarnya? Ramai owner business ingat, nantilah, tunggulah besar sikit, korang tukar Senam Berhad. Realitinya macam ni, kalau bisnes korang dah buat 6-7 angka setahun, enterprise sebenarnya dah mula sampai had dia. Dan kalau sales korang dah main sekitar RM300,000 hingga RM500,000 setahun, enterprise dah mula jadi tak kemas dari segi cash flow dan pengurusan. Itu dah menunjukkan signal besar kepada owner business. Ada satu lagi benda yang ramai owner business selalu terlepas pandang. Kalau bisnes enterprise, nama korang adalah bisnes korang. Kalaulah apa-apa terjadi, aset peribadi korang pun boleh terlibat. Berbeza pula dengan Senam Berhad yang merupakan aktiviti berasingan di mana boleh membantu kurangkan risiko dan pada masa yang sama boleh bagi image bisnes korang nampak lebih profesional di mata bank, tender, partner dan juga investor. Tapi ingat, tukar ke Senam Berhad ni bukan kerana sales yang besar je semata-mata, tapi bergantung kepada keuntungan dan keperluan bisnes, bukan ikut trend. Janganlah FOMO pula. So, cuba komen pendapat korang, perlu ke tak tukar enterprise ke Senam Berhad ni? Dan jangan lupa follow kami, Angelus Pakar Cukai. Ingat cukai, ingat Angelus.